Oh, bukan. Saya betulkan dulu Saya tak pernah keluar filem. Oh, ni first Ini film. filem pertama saya. Saya kebanyakan, saya ni memang banyak buat iklan. Iklan dekat iklan raya apa semua kan. Dan selalu ni iklan saya ni dia lebih kepada emosional. Kayak menyentuh perasaan, menyentuh jiwa. So saya sebenarnya, saya memang suka nak buat komedi. Tapi Libang Libu ni bukan komedi semata-mata. Maksudnya dia ada banyak-banyak layers rasa. Dia ada emosional, ada sedih, ada kekeluargaan. So saya rasa dia bukan dia berpaksi ke komedi, tapi komedi ni bukan datang daripada komedi yang selalu kita tengok lah. Dan lagi satu, saya sendiri rindukan filem-filem begini. Sebab tu saya rasa saya terpanggil untuk buat, sebab dan bila saya diberi peluang untuk buat filem sendiri, of course saya nak buat cerita yang saya suka dan saya enjoy doing. So ini adalah antara sebab saya pilih orang kata komedi lah. Genre, orang kata the spine genre tu dia punya berpaksikan komedi di Bollywood. Saya macam ni lah, saya selalu cakap benda ni menjadi kerisauan kepada saya, tapi saya tak pernah jadikan dia sebagai penghalang. Sebab macam mana cakap, kita banyak dipengaruhi ataupun di-influence oleh banyak director, P. Ramlee apa semua kan. Of course kita akan ada rasa begitu. Dan bila kita buat dekat negeri Perak dengan pelakon-pelakon dengan dialek Perak, nak tak nak memang orang akan cakap sama macam arwah Abang Mamat. Saya peminat arwah Abang Mamat. Tapi saya rasa kalau ada kebetulan tu, mungkin itu adalah homage saya kepada dia. Maksudnya penghormatan saya kepada seorang yang saya agungkan kan. So tapi kalau saya tak tahulah, tapi saya rasa kalau tanya dari segi treatment, dia tak samalah sangat kan. Saya cuba untuk keluarkan style saya lah. Begitu. Pelakon-pelakon ni sebab dia orang hebat, jadi dia mudah. Walaupun ramai, tapi mereka ni dah memang sedia, orang kata talented kan. Dan jadi pengarahan tu jadi lebih mudah kan. Dan kebanyakan pelakon-pelakon ni mostly kebanyakannya dah pernah bekerja dengan saya. Jadi saya dah faham cara bagaimana nak bekerja dengan diorang, dan diorang pun sedikit sebanyak faham cara saya bekerja kan. So saya rasa sepanjang penggambaran tu alhamdulillah lancar, dan kita orang had fun. Kita orang sangat seronok masa shoot di Bali Bulu, jujur sangat seronok. Saya harap orang suka kan, satu. Tapi saya harap orang akan terima filem ni sebagai, orang kata, sesuatu yang sangat diperlukan sekarang ni. Kalau saya kalau sebagai penonton, saya rasa dia a refreshing piece lah. Maksudnya bukan cerita lain tak bagus, tapi kadang-kadang kita ni hari-hari kalau kita nak juga rasa benda-benda lain kan, rasa feeling lain. Benda ni, cerita ni sangat simple. Masuk panggung enjoy kan, dan satu family boleh enjoy, dan saya rasa ini adalah satu benda yang, satu peluang untuk dia orang merilekskan otak, masuk panggung tak payah buat apa-apa, relax, tengok, enjoy, gelak, rasa. So dia bukan semata-mata gelak, dia macam-macam rasa dia. So itulah harapan saya.